Assalamualaikum, bersama aku lagi Zam dalam YouTube channel Zam 90 YTC. Okay geng, so hari ni aku nak buat konten dekat Proton Persona yang dah 8 tahun tapi tak ada apa-apa aku modify untuk kereta ni. Dia memang keluar daripada kilang standard, dan memang aku ambil Proton Persona ni standard dah 8 tahun guys. So aku ada dekat Ampang, kedai bising kau-kau. So apa yang kita nak buat hari ni? Kita nak install Android player daripada Mohawk. So inilah dia kereta aku yang aku nak pasang Android player. Dan ni ada pilihan macam-macam Android player. So aku pilih yang ni. Harga dia 999, tapi aku add on dengan 360. So dalam sekalinya speaker belakang 1000 lebih lah. So korang yang baru lagi dalam YouTube channel aku, jangan lupa tekan like dan subscribe guys. So dia ni Proton Persona 2016 kalau tak silap aku beli tu. Memang standard gila, tak ada buat apa-apa. So hari ni aku nak buat satu video untuk pasang Android player. Memang standard gaban guys. So apa yang aku nak kena buat lagi depan ni guys? Apa kata korang bagi idea untuk aku buat konten pasal Proton Persona yang standard ni dah 8 tahun aku tak ada buat apa-apa. So nanti kita tengok apa benda yang kita install dekat sini. Korang just stay tune. Kedai ni dia punya outlet lagi satu ada dekat Ampang, dekat Waterfront. Nama dia City Sound Ampang. Yang ni bising kau-kau. Ni outlet yang keberapa bos? Tak, outlet yang keberapa? Yang ni. Bising kau-kau ni ada satu saja nama. City Sound ada banyak kan? Ada dua. City Sound ada dua. So bising kau-kau ada satu. Semuanya dekat-dekat dengan Ampang kan? Satu dapat tiket, dua dam. Okay. So kalau korang nak install, korang install je Android player kat sini guys. Aku dah terhacun tengok kat TikTok ni. So bos boleh explain sikit tak? Player ini Mohawk, 3 RAM, 32 storage dengan built-in 360. So kalau nak 360 pun boleh, tak nak pun boleh. Ni sekali dengan casing Ya, sekali casing. Lagi speaker two-way coaxial speaker ni untuk belakang lah, sebab Persona belakang kosong. Okay. Lagi dashcam ni free punya untuk depan saja. Lagi filter. Top up RM1 dapat filter ni. Berapa harga total bos? Total ni 1200. 1200. Harga tak mahal guys. Brand Mohawk guys. Mohawk. Okay, jom stay tune untuk kita install dekat sini. Okay geng, so itu dah kereta Persona aku. Korang yang baru lagi dalam YouTube channel aku, jangan lupa tekan butang like dan subscribe geng. Ini barang guys. Mohawk. Ini MT series. Kalau ikutkan kereta Persona aku tu 8 tahun tak ada buat apa-apa guys. Standard gaban je. So kalau korang tengok kedai dia pun agak bersih, selesa, cantik kan. Luas pun luas. Semoga nanti dia punya sound dia padu. Aku install sekali dengan speaker belakang supaya lagi kedebab. Macam guys. So bagi korang bagi idea apa aku nak buat kat kereta ni. 8 tahun tak ada modify guys. Biasanya kereta-kereta aku yang lain tak sampai sebulan aku dah modify. Tapi yang Persona ni aku tak pernah kacau apa-apa guys. Standard gaban, sport ring tak tukar, exhaust tak tukar. Aku cuma buat itu tinted je. Tapi aku lupa nak buat video sebab masa tu dah malam baru aku jumpa kedai tinted yang dekat Gombak tu. Macam
Video simple je. Installation dia aku bagi dekat dia punya pekerja lah. Malas nak kacau lah sebab kalau kacau-kacau kan lambat pula kan. So biarkan diorang settlekan. So kita tunggu, stay tune. Kita tengok apa hasil dia. Sekejap lah ni. Kalau buat macam ni. Ada lampu kan. Lawa pula. Kat sini pun boleh buat ni. Apa kain, pusing, kain seat cover. So ni proses pemasangan diorang. Tak apa, kita bagi diorang buat kerja. Install yang terbaik. So dekat sini ada macam-macam jenama kan. MB Quad, MTX Audio, Alphan, Mohawk, Infinity, Harman. Harman Kardon. Audio for life. Harga berpatukan tak mahal kan, tak mahal. Boleh ni, mampu milik. Ui, ni besar kan, 12 inci ni. Jadi kalau buat dekat S50 aku, cantik kat ni. 1599, Android 12. DSP yang aku ambil tu ni aku ambil 3 gig 32 GB. Besar kan, 12 inci ni. Speaker pun banyak, macam-macam jenis ada. Stay tune. Kita berada di Ampang. Dekat dengan Tesco Ampang Lotus Ampang. Ni kedai dia. Bising kau. Jangan lupa subscribe YouTube channel aku geng. Supaya aku boleh bayar balik. Supaya aku boleh dapat balik duit yang aku buat untuk Android player ni. Oh, dekat sini pun ada tinted lah geng. Oh, rupanya dekat sini tinted shop untuk Mohawk tu. Dekat-dekat je lah. Bagus. Nanti next time boleh pasang tinted Mohawk pula. Lepas ni kita layan Mohawk. Kat sini pun korang boleh custom juga. Kapit kereta kan. Kalau korang mencari dan nak custom kapit kereta. Nak bagi nampak mewah pun boleh. Aku satu-satu baru aku nampak dalam kedai ni. Terus bagus. Tarik. Apa-apa pun kita layan TOS. Sementara nak tunggu kereta tu siap, pasang Android player, speaker belakang, 360 dan dashcam. Enjoy guys, enjoy. Ni belakang dia kan. Mohawk MP series. Casing dia sekali dapat casing Persona kan. Ni tempat aircon, ni belakang dia. Tak tahu mana ada kipas ke tak ada kipas ni. Okey ni. Cun. Simple betul belakang dia. Macam ni je belakang dia. Semoga lama lah dia ada kat dalam Persona ni. Dan tak ada apa-apa masalah. 8 tahun geng, tak pernah buat apa-apa video kat kereta ni. Aduh, berjemur tengah panas sampai kali dah pudar. Patutnya aku chat baru siapa-siapa yang nak pasang Android player yang berada di Ampang boleh pasang dekat bising kau. Dengan 1000 unit ke atas, korang boleh buat installment guna EPP credit card. So bila korang guna credit card, EPP credit card, korang beli lah, boleh lah pilih yang mahal-mahal sikit, yang elok-elok sikit. So korang bayar setiap bulan je, 6 bulan ataupun setahun korang boleh bayar. Chill kan. Zaman sekarang ni mudah, pakai EPP credit card je. Sebab tu aku sekarang ni cari kedai-kedai mana yang boleh buat EPP credit card.
So, biarkan ada orang install. Aku malas nak kacau. Sebab ini bukan bidang aku. Untuk pasang-pasang wire-wire ni semua. So, biar ada orang buat lah. Orang just tekan like, korang komen lah apa nak komen. Orang support je. Aku tengah mengejar 10,000 subscriber ni je. Jangan kedekut sangat, bukan subscribe tu. Okay guys, sambung nanti. Okay gang, dia nak test sekejap kereta aku kat luar macam mana. Dia punya bunyi okey ke tak okey. So bagi dia test dulu. Nanti kita layan video selanjutnya. Apa pun. Korang stay tune. Dan jangan lupa tekan butang like, subscribe. Itu je lah aku nak sebut. Setiap kali aku buat video itu je aku nak sebut. Okay yang stay tune. Kereta dah siap pasang. So kita tengok dulu. Kita belajar dulu macam mana cara guna. Ada. Wow. Okay. Sekarang ni you segera inci lah, okay? Okay. So sekarang you reverse ada dia pun ada lah. Kasih nampak. Wow. Okay. Reverse lah, okay? So boleh nampak semua. Okay. Okay. So sekarang dia macam ni. Sekarang you ini ada 316 punya itu setting lah. Tapi sekarang tak ada pakai kan. So saya sudah kasih tutup dulu. Kalau lagi kali you bila nak pasang itu 316 lagi baru buka. Okay. Sebab kalau saya buka itu 316, you reverse dia pun 316 juga. Macam mana mau buka? Sini tak apa. You lain kali you nak pasang itu 316, saya sini buat. Okay. So ini dia theme, dia boleh tukar ini pattern lah. So ini pattern, tapi luas ni nak bayar wan lah. So kalau sama bayar wan, you tukar personal sini, dia tak ada kasih you lah. Ini semua sini tanam free punya lah. Okay. Tapi luar sana you nampak itu nak kasih wan. Okay. So lagi ini for MBK installer, dia for itu USB punya lah. So itu USB kalau you tak nak ada apps, nak install pun boleh install lah. Okay. So ini setting master, wifi, word cache, semua macam ni lah. Okay. So ini weather, so ini testing GPS. So ini testing GPS, dia kalau you nampak ada macam ni number, dia ada channel lah, dia ada function lah. Okay. Kalau you tak ada nampak ini number, dia tak ada. Okay. Lagi ini OS, ini tak ada pakai lah. Ini dia pakai kasih belakang ada monitor punya. Okay. So ini for Bluetooth you pun boleh buka Bluetooth pada sini lah. Buka lagu lah, buka apa pun boleh. Lagi ini Chrome for television lah. So ini for equalizer. So ini for File Manager. Ini Google Search. Ini Google Map. Ini for MP3. Ini Play Store. Nanti pada you boleh invalid account, you nak taruh Netflix, Spotify, YouTube Music semua pun boleh. So semua install sini je lah. Ya betul. Lagi ini radio, kalau dia ada tengah dia boleh setting balik lah. So ini sekali kontrol tapi dia tak ada, so tak ada pakai lah. So ini CarPlay punya. Lagi ini YouTube, ini Waze, ini YouTube. Okay, so dia boleh split screen lah. Dia tekan ini, satu kali dulu, nanti tekan ini. Dia boleh split left, split right. Okay. Boleh tekan, lagi tekan satu. Dia boleh sini buka. Ini boleh buka YouTube, Waze, YouTube, Spotify, Netflix, apa pun boleh. Okay. So kalau nak kasih dia balik, you mesti nak satu apps, nak tarik bersatu dulu, lagi boleh keluar sini team lah. Okay. So ni test dia macam ni pakai. So ni test cam, you nak beli satu memory card lah. Dia maksimum 32 lah. Okay. So dia akan auto delete ya, dia auto delete, dia auto refresh. Dia sudah full, dia auto delete. So boleh nampak lah. So sini lah, okay. So dia semua macam ni. So kalau you tanam sini cakap orang, you tambah kasih dia recording, you boleh sini tutup lah. Dia boleh tutup, boleh buka. Tanam cakap orang apa, sini pun boleh recording lah. Okay. Macam ni tadi mau buka balik ni? Sini. Maksudnya you back boleh buka interface. Lepas tu masuk. Lagi tekan ini. Okay. Lagi tekan tali pergi page 3. Dia ada ini service sedikit. Okay. Tekan start. Okay. So you start cek itu memory card, dia tepi sini ada merah punya lah. Itu merah lampu punya, kasih tahu sekarang ada recording lah. Okay. So kalau nak tengok itu playback, you tekan ini, lagi tekan ini macam file ini. Dia bawah ada tulis playback lah. You tekan satu kali saja. Tapi sekarang tak ada. So sekarang dia tekan tak ada detect. Okay. You mesti nak beli satu memory card. Cocok sini dia baru boleh. Okay. So sini boleh setting
You nak 1 minit 1 file ke, 2 minit, 3 minit pun boleh. Tapi normally lah pun 3 minit juga. Okay. So macam ni saja. So gimana tak faham tak? Okay. Thank you. Okay. So dah siap pasang Android player dekat Photon Persona 2016. Yang cakap ini basic ni lah, tak ada apa pun dalam dia, memang basic lah. Scoring pun standard lagi, tinggi lagi. So nanti aku akan plan ataupun korang boleh bagi idea apa yang perlu aku buat dekat kereta ni. S50. Apa yang aku perlu buat dekat kereta ni. Memang standard. So guys, kita jumpa next episode. Apa-apa pun jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Enjoy!